Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan, iaitu sambal udang. Nah, berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Di sini saya ada bawang merah. Jadi separuh ni saya nak kisar dan separuh lagi saya hiris-hiris macam tu je. Sebab saya suka kalau masak sambal bawang dia lebih. Kemudian saya ada bawang putih diikuti dengan belacan bagi menambahkan kesedapan masakan, dan juga cili kering lebih kurang 15 batang atau 15 biji. Nah, ini adalah kita punya bahan utama, iaitu udang. Ini saya campur. Ada udang yang saya baru beli hari ini dan ada yang 2 hari lepas yang saya beli tapi belum sempat masak. Jadi hari ini saya nak masak sekali lah. Ini kita siang dulu kita punya udang. Saya potong-potong lah dia punya kaki-kaki, sungut dan sebagainya lah macam biasa. Nah, kalau anda biasanya dekat rumah udang sukanya masak apa? Jangan lupa untuk kongsikan kepada kami semua agar kami juga turut dapat mengetahui resepi yang menarik apa itu. Mana tahu saya boleh cuba. Nah, ini dia udang yang telah siap saya siang. Jangan lupa dicuci nanti. Dan ini ada yang saya kupas kulitnya. Sebab macam saya cakap lah, saya campurkan udangnya. Ada yang saya beli fresh hari ni dan ada yang 2 hari lepas. Yang 2 hari lepas punya saya kupas kulit dia. Sebab takutnya nanti bila dah masak dia lembek. Nah, jadi semua bahan-bahan tadi tu saya nak kisar sehingga lumat. Kalau misalnya tak nak guna pengisar, nak guna penumbuk pun boleh juga. Jangan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Mari kita ke langkah selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika minyak dah panas, masukkanlah ke semua bahan-bahan tersebut. Kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan pecah minyak. Tadi saya tambahkan gula sedikit, gula merah ataupun gula Melaka. Kemudian saya letakkan macam biasalah garam, penyedap rasa. Kemudian sos lebih kurang 1 sudu atau 2 sudu, sos cili dan juga sos tomato. Nah, kemudian jika dah pecah minyak, bolehlah masukkan kita punya udang. Hati-hati bila dia dah mendidih kuat ni, dia suka terpecik-pecik. Nanti tompal pula kulit muka atau kulit tangan anda. Ni kita tinggal gaul-gaul rata dan biarkan seketika sehingga ia mendidih kuat. Kemudian bolehlah tambahkan hirisan bawang merah. Ni kalau nak letak lah. Kalau macam saya, sambal suka letak bawang merah yang banyak. Semakin banyak semakin sedap rasanya. Nah, siap dah pun menu kita pada hari ini. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah. Cara masaknya juga simple, bahan simple dan rasanya juga sangatlah sedap. Yang makan dengan nasi putih sedap, nasi lemak sedap, semua sedap lah. Jadi kalau nak tahu sedap tak sedap, kita dah cuba sendiri di rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekanan. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, subscribe and see you next video guys. Bye bye.